cek sentri pun buat kenduri kan. Makul. Mengilang-ilang sentri yang makan Maggi kan. Sampai aku lalu tepi tu tak perasan lagi tu kan. Makul. Apa? Siap suluh. Tuan. So guys, ini adalah keadaan awal pagi di campsite kita orang. Inilah suasananya. Sekarang ni ada beberapa orang yang dah bangun. Ini awal kita grill kambing. Pagi. Memang ambil tugas review dari semalam lagi. Ya je. So, ini kambing yang kita tinggal ni, yang kita tak bakar lagi semalam. Boleh tidak tu tu. Tidak apa dia? Tidak. Tak ada. Ada banyak je lah kopi dengan tidak ni buat sudah limau. Apa? Kalau dia tidak, dia buat sudah limau. So, ni kambing lebih semalam. Kambing ayam sekali ke? Oh, kambing dengan ayam yang lebih makan malam tadi. So, dijadikan apa tu, lauk untuk letak dekat nasi goreng kita orang. Lepas tu kita tengah goreng kari pap. Sebab dia tak berbau kan? Goreng kari pap. Apa? Yang lain makan. Yang lain pun makan. Mar. Mar tak makan lagi. Kambing. Memang dah balik ke? Dah balik dah. 6 lagi. Ini hasil kari pap yang kita goreng. Sebelum kita masak ropok reko pula. Jadi bacolong kita memasak. Oh, sana buat ni, buat bread. Sana bread dengan nasi goreng. Alang tak pergi ke sana lagi. Dia ni buat apa? Buat lah dia ni. Komel tu keluar pula. Look how you do me. Ada yang membasuh. Mem, ambil tugas membasuh ke Mem? Ambil tugas membasuh lagi ke? Ada assistant. Nasi goreng dah siap dah. Kambing. Macam nasi goreng ni. Tapi bau kambing ni kot. Memang hidup lah. Ni tukang masak. Tukang masak boleh tak makan. Buat air. Still lagi teh Teh dia, still lagi. Diam lah Stin. Dan Farida nak buat cucu. Cucu dia sedap. So ni bahan-bahan cucu dia. Ada toples, ada bawang merah, ada daun kucai. Ada. Ni je ada. Oh, ikan bilis. Daripada mana ni? Daripada Sabah. Daripada Rawai. Inilah.
Simpan apa? Lepas tu? Tak tahu nak apa? Air. Pula nak. Cube. Cube pasti ayam Cube ikan bilis. Oh, ikan bilis. Okey, cube ikan bilis. Aku tepung dia tak cukup. Mu sekilo je. Oh, dah letak ais dah. Buat roti telur. Okay, dah YouTube datang, Kita buat pakai margarin pula. Ya, dah YouTube datang. Roti telur. Mana nak? Tadi dah tua, lupa letak garam. Jadinya kita buat macam ni je lah. Letak apa ni garam? Letak macam mana jadi. Oh. Lagi langsung-langsung. Lah perut dulu. Ni letak. Tak bagus. Lama duduk camping kan, asal boleh aja. Tak boleh ada. Nampak ni tengah ni. Sampai ke bawah kan. Cancer Dah habis dah. dah. Ni ada 2-3 tadi. Yang berlubang. Ni kurang gigi. Bukan ada gigi. Kurang kalsium. Kita ni jadi buat roti. Tak habis. Mana-mana orang ni. Tak, mana-mana orang. Termasuk, okey, tolong subscribe. Support kere dalam live. Aku guna buat live kan kira? Ya. Betul. YouTube, dia bukan TikTok. Betul lah. Kau cakap ada TikTok baru. Malam. Subscribe. Tuan subscribe, tuan ni. YouTube. Subscribe kejap. Kau jangan ambil ni nak jatuhkan maruah aku. Kita pakai apa yang ada. Nak makan, tak nak tak apa. Suka saja. Bubu dia dapat Besar. 2 ekor ikan. Tapi kecil lah. Nak letak apa? Goreng ke? Letak ni dulu. Tak pakai pun. Ni ikan yang dia dapat. Ikan apa ni? Semalam dapat labi dengan hari ni dapat ikan dan udang kecil. So, teh panas Tarik. kita. Oh, teh tarik. Nak buat teh tarik. Tengok. Tarik. Tak tarik. Oh. Baru jadi. Okey tak? Menjadi teh tarik kita kali ini. Walaupun memang tak ada. Nak buat lagi ke? Inilah suasana pagi ini. Sana. Ni beraya. Ini beraya dari tadi saya nampak. Jangan makan. Siap. Sini memang meriah. Rasa pom-pom lepas ni aku Kita nak tunjuk suasana. Oh, dah start goreng dah. Dah start goreng. In the making of apa? Macam? Yang ni bagi So, Masuk start bagi goreng. makan. saya tak tahu macam mana.
Oh dia? Tadi kau pergi KL. Itulah 2 ekor yang dia dapat tu. Oh ya ke? Ni celuk lalas kali tu. Celup kat sini. Nabi dia apa? Dia suruh goreng lah tuan. Yalah tak betul. Orang tu jadi cuma kakak kau yang tak. Oh, sayur dingin. Event apa organize by? Jadi KL. Ni sibuk dengan dia punya bubu. Kenapa? Siap. Bubu dia rosak. Itulah orang suruh lepaskan lapis-lapis malam tak nak. Dia dah rosak. Aduh, hai. Cucu kita dah siap. Boleh tak masuk sikit-sikit kat dalam? Boleh. Tak kat dalam, orang boleh makan tak? Oh ini. Ha, boleh. Semua yang ni lah sekali. Baik Farida. Biar siap. Tengah digoreng. Baju ni apa ni? Badan dah ni anu ah. Dah itu orang. Biasa. 30% dah. Tapi kan ni tak Dia nak siap. masak ikan dia. Tak. Dia nak goreng. Maaf ya. Dah siang je. Okey. Oh. Oh, baru ni. Kau letak kat mana? Kau ambil tisu hati. Ambil sos. Ambil lah sos. Basah. Kau makan enggak? Apa ni? Kenapa? Aduh, mai. Iyalah memang ikan sungai. Dia ada nama. Macam ikan. Macam ikan puyuh pun ada. Dia sama lah. Dia macam belanak. Dia goreng garing sedap. Air batu dah habis Habis. Dah. Tapi isi dia nampak tebal juga. Sedap. Kenapa? Sedap dah rasa kat sana. Dia banyak goreng memang. Tak apa. Tak ada minyak ada ni. Boleh Taufik meh. Ya, jalan dah semua. Ke mana mengawak? Mata bukan main bulat lagi. Hai. Afiq ni bagi toilet pun Rasa apa berteman. kasi ikan? Biarlah kau ni. Balik. Dia lagi. Aku makan Tak. dengan sos. Makan macam ni je. Dah, dia gila-gila tu. Kau ni usnuzon lah sikit. Umi pergi toilet. Teman. Saya terbelah. Tak. Sedap. Diorang banyak berpengasam ni. Semua sedap. Mem, try lah Mem. Dia nak makan dengan nasi panas. Oh. Dia tengok ni ha. Ha. Hasil tangkapan. Sedap. Tara semua makan. Ah, tadi jaga persian. Semua tadi. Rasa-rasa Persian, Mem, rasa betul. bunuh ikan ni juga. Kan? Stand bunuh ikan. Nasi garam ke dia goreng? Tak Asin. macam mana. Sedap asin. Tebal garam. Yang tebal garam tu. Sedap rata lah. Tebal garam. Tebal Kau garam. lumpur garam je. Tebal garam Makan mana balik dah buat. Apa-apa. Oh, buang ajar. Aku dah makan. Tak nak lagi. Tak, ni tak rasa garam. Tadi dia sudah saya gaul ni. Dia kena sikit tu. Mungkin dia selalu buat kat rumah tau. Bahaya. Tak, Mem. Dia ajar saya tadi. Kena kau jaga-jaga kalau dia bawa makanan dekat office tau. Aku daripada tak nak tanya kalau orang Sabah Sarawak. Dia tapi Mem. Ayah, sampai licin dia makan. Ada tinggi ingat stand tak? Sabar dah tak ada lah. Mana Tuan Mahadi kan? Lagi-lagi kalau budak masak asam boyak. Tuan Mahadi tak ada respon. Sebab dia dah hilang sabahan dia. Tak original Dah masak. Dia dah cakap aku rasa okey kan kot. Orang rumah orang apa? Orang mana? Perak. Boyak tu dia angkat lah. Dia keluar daripada situ. Itu yang saya terus diam lebih atas tu. Macam
So, ni menu kita hari ni. Ada lalat ah. Ada cucu. Boleh ke tu? Boleh lah. Ah. Keprepo dengan tarpak. Ni red. Dan nasi goreng. Next adalah kambing. Kambing tak rasa Kita goreng kambing. Kambing dengan tu. Kita kambing dengan jagung. Apa pula ni? Oh, ni cucu. Ini paling sedap. Malam tu aku datang lagi. Tengah pergi je. Tak jumpa jalan. Padahal aku nampak je ada jalan tu kan. Masuk-masuk. No. 3 kos aku try kan. Cakap apa lah pergi je. Kita keluar dulu lah. Kita balik. Kenapa tu? Kenapa tak pergi? Tak nampak. Kita orang punya ni. Makanan. Nampak tapi tak boleh tapi sampai. tak ada jalan. Tak ada jalan. Tak dapat blok. Ha. 3 kos. Ada benda lah. Ada benda lain. Dia yang blok kan? Dia yang blok. Kalau perut. 3 approach aku pergi kan. Tak tembus kan. Tapi nampak tu lah. Sebab aku dah bagi stand down. Yang pasal lampu lah kan. So malam tu aku nak pergi lagi. Tak apalah fikir kita balik tu. Aku pun balik lah bilik kan. Buka kasut apa semua. Jurantir datang. Sebelum aku masuk tu kan. Pada dia aku pergi pada jalan belakang. Aku tengok. Oh cik sentri pun buat kenduri kan. Oh makul. Mengilang-ilang sentri lah makan Maggi kan. Sampai aku lalu tepi tu tak perasan lagi tu kan. Makul. Apa? Siap suluh. Tuan. Haram jadah betul. Lepas tu aku tengok. Ketua pelatu duduk atas hemok. Oh begini. Order kopi. Kaki ke atas. Order kopi ketua pelatu. Kawan tuan lah. Raja betul. Aku tengok. Tapi point tu. Keluar baik. Kawasan yang kita selalu duduk tu. Memang tu. Bawah sungai dia ada 2 kampung. Satu dekat seberang negeri kita. Satu lagi atas lagi. Atas sana ada 1 kampung. Dekat kampung tu semua kampung Pontianak. Dia lagi satu memang laluan kat kedai tu. Kalau orang memang keluar lalu dia tak tahu apa. Kejadiannya terlampau cepat. Buat masa kedai tu. Itu kalau yang datang bulan tu tak nak keluar memang akan kena. Itu yang dah tak ada dah dia buat kena. Oh, tak baru tahu cerita tuan kena tarik tu. Tak malu lah kan. Asyik baik zaman dia tarik. Kalau dia tarik aku tak terkeluar terus. Kau cakap sudah sampai sungai tu. Tak tahu jauh mana dia bawa lagi. Ampun. Dia dah fikir babi tarik. Memang tak okey. Masa tu set lah. Dia kembal malah nak ikut tekuk hijau dia. Malam kan. Baru dah jatuhkan kamera ni dan sebelah. Sabar. Deras air dia. Air dia deras gila. Air dia deras. Deras air dia. Deras kan? Oh. Dia tak apa sesuai nak Stop. Tapi tu nak kalau ada handphone seronok sikit. Kalau ada apa? Handphone. Oh. Nak ambil gambar. Dia niat dia bukan apa. Kali ni tak rapat. Mandi sungai. Ha? Orang sibuk nak mandi, nak mandi. Ha, kali ni dia. Kalau biasa kita turun
Tu, batu tu. Naik. Boleh. Ini deras di air ni. Ha? Ha. Sebenarnya lawa lah. Ha, kalau macam ni saya ambil gambar lawa. Serius lawa lah. Masuklah ambil handphone. Air dia deras je lah. So kita dah siap nak kemas. Nak siap-siap kemas lah kemah. Ni nak basuh tak? Ni nak basuh ke? Jom kita akan dismantelkan. Kita akan kita tonggeng. Letak atas ni je. Ha, tu boleh lah tu. Glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Paint the struggle and climb. The clock keeps spinning but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. Okay. Sesi penutupan majlis kita serahkan kepada dua beradik. Ha? Dah. Muat tak? Muat ke? Yeay. Settle. Jangan kuruskan baru nak sini. Kena minimum berat tu tak boleh bawa. Berat badan sangat diperlukan. So kemah berjaya. Ya. Kan? Bekas tu je. So nak tengok keadaan kat sini. Okay tuan. Inilah keadaannya sekarang. So semua dah settle. Kemah kat sini dah habis dah. Tinggal satu kemah je lagi. Memang punya kemah. Dah settle dah. Tada tada. Okay. Sebab beg belakang boleh boleh tak? Okay. Dah pegang jap. Nak lurus. Oh, boleh lah. Dia dah bagi Afiq, dia dah boleh lah. Yang minta balik. Tak balik kan? Nak balik. Carol, take care. Okay. Carol. Ha?
Kau jangan viralkan aku. Oh, okay. Kalau tak famous kat tahu lah kan. Alang. Amira. Mira, terima kasih banyak. Amira. I heard apa kau nak interview dia. So, bye. Bye. Alang, ucapan sikit. Bye. See you next time. Sebenarnya Bukit menyesal lah kita tak pergi pagi tadi run kan. Kita tak datang kan. Menyesal lah juga tapi Haji kemahnya lah tu. Tak apa, bagi rehat. Itulah. Kita bagi rehat dulu. Dapat entry. Okay. Lepas tidur lebih banyak. Terlebih tidur lebih makan. Tak makan. Hai, tuan, ucapan. Okey. Ucapan. Sepatah dua kata. Sepatah dua kata tu. Letak. Sepatah dua kata dulu. Semoga saya pun akan jadi sepopular Fatah Amin lah. Dengan apa tiada orang viral kan. Okay, bye. Bila aku masuk Facebook pasti aku. Bye. Inilah dia. Bye.